Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So, kali ni saya nak share korang resepi biskut Cerelac. Biskut ni sangat sedap, rasa lemak, manis dan cair di mulut. So, jom saya kongsi dengan korang apa bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat biskut ni. Pertama sekali, saya menggunakan 125 gram minyak sapi. Kemudian saya masukkan 65 gram butter. Dan kemudian saya masukkan 65 gram gula icing. So gula icing ni kita akan ayak dahulu, okey? Bila dah siap, so kita akan mix dulu sehingga sebati. Bila dah sebati, saya akan masukkan 100 gram tepung ubi. So tepung ubi ni pun kita akan ayak dahulu. Kemudian saya akan masukkan 220 hingga 250 gram tepung gandum. Untuk tepung gandum ni, korang masukkan sedikit demi sedikit, okey? Bila adunan dah mula berat, so korang dah boleh menguli dengan menggunakan tangan. So kita akan uli kita punya adunan ni sehingga menjadi dough yang tak lekat di tangan dan mudah dicanai, okey? Bila dah siap, so kita dah boleh canai kita punya dough, okey? So untuk ketebalan biskut bergantung kepada korang, okey? Kalau korang nak tebal, korang boleh canai tebal. Kalau korang nak tipis, korang boleh canai tipis, bergantung kepada korang, okey? So kita akan canai dulu kita punya adunan ni sehingga siap, okey? Bila dah siap, so kita dah boleh terap kita punya biskut ni ataupun kita punya kuih ni. Kalau korang nak buat bentuk apa pun, terserah kat korang. Kalau korang nak bulat-bulatkan saja dan tekan dengan garpu pun boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada kreativiti korang. Okey, terserah korang nak buat macam mana. So kita akan terap kita punya kuih ni sehingga habis adunan kita, okey? Bila dah siap, so kita dah boleh susun dalam tray. Kemudian kita dah boleh bakar kita punya biskut ni dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Untuk bahan salutan pula, saya menggunakan 3/4 cawan Nestum Cerelac beras dan kemudian saya tambahkan 1/2 cawan susu tepung dan kemudian saya masukkan 1/2 cawan gula icing. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah siap, so kita dah boleh masukkan biskut yang kita dah bakar tadi. Kita tunggu dulu biskut kita sehingga suam sedikit, okey? Kemudian kita gaul sehingga biskut kita ni tersalut rata, okey? Dan kemudian kita akan buat sehingga habislah biskut kita, okey? Bila dah siap, so kita dah boleh susun dalam bekas ataupun kita dah boleh letak dalam bekas yang kita inginkan.
So korang, inilah hasilnya biskut Cerelac yang kita buat tadi. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.